hubungan Turki dengan Amerika Syarikat, dan kita dan Qatar dengan Amerika Syarikat minta kebenaran khas. Ini saya tegaskan kerana hubungan diplomatik, walaupun ada batas, kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel kerana saya rasa dia dah melanggar semua prinsip asas dan menakluki negara Arab, negara Islam. Tetapi dalam menyelesaikan kasus Fortila, kerana walaupun ini dirancang oleh badan NGO, tapi kita tahu semangat mereka, kita menyokong. Jadi kita ambil langkah-langkah ini, dan saya ucap terima kasih kepada, khususnya kepada Presiden Tayyip Erdogan kerana bantu 2 kali dengan rakan-rakan Fortila. Langkah berikutnya kita akan teruskan, dan saya bagi jaminan kepada mereka. Semalam taraf Presiden Sisi di Sharm el-Sheikh, kemungkinan besar petang ini kalau saya dapat bicara, saya minta supaya laluan diberikan melalui Mesir, melalui Rafah dan masuk pakar-pakar perubatan. Daripada kita bawa mereka ke sini, lebih baik kita bawa pakar-pakar kita dan bantuan merentas masuk melalui Rafah dan bantu rakyat Palestin.